Pernah tak anda terfikir, betul ke pelanggan aku puas hati? Ataupun apa sebenarnya faktor yang buat pelajar cemerlang? Soalan-soalan macam ni semuanya boleh dijawab dengan data. Dalam perkongsian kali ini, kita akan sama-sama bina kotak alatan data anda dari A sampai Z, langkah demi langkah untuk tukarkan semua persoalan tu menjadi jawapan yang padu. Okey, jom kita mulakan dengan yang paling asas, statistik. Dengan nama mungkin rasa macam, alamak, susahnya. Tapi sebenarnya, relax je. Statistik ni cuma satu cara yang sistematik untuk kita bercerita guna nombor. Ia adalah sains yang ajar kita macam mana nak kumpul, analisis dan sampaikan data supaya ia ada makna. Bukan sekadar nombor kosong. Cuba bayangkan, anda ada segunung data mentah. Macam-macam ada, maklum balas pelanggan, markah exam, angka jualan. Nampak serabut kan? Statistik inilah yang jadi macam jambatan. Ia sambungkan longgokkan data yang tak bermakna tu kepada satu pemahaman yang jelas. Tanpa jambatan ni, kita memang akan lemas dalam lautan nombor. Jadi persoalan utamanya sekarang macam mana kita nak bina jambatan ni? Apa alatan yang kita perlukan dalam kotak alatan kita tu? Jom kita bongkar satu persatu. Okey, setiap binaan mesti perlukan bahan mentah. Dalam dunia data, bahan mentah kita ialah maklumat. Jadi, langkah pertama yang paling penting ialah kumpul data. Kita akan mulakan dengan satu alat yang semua orang boleh guna dan percuma pula tu, Google Forms. Ini cara paling cepat dan efisien untuk dapatkan maklumat terus dari sumber. Prosesnya nampak macam senang kan? 3 langkah je. Tapi, langkah pertama tu, yang itu paling kritikal. Pilih jenis soalan yang betul. Ia samalah macam kita pilih saiz pemutar skru yang sesuai. Kalau salah pilih, habis rosak projek kita nanti. Lepas dah pilih alat yang betul, barulah kita tulis soalan dan mula kumpul data. Jom kita buka kotak alatan dalam Google Forms ni sama-sama. Dalam ni, ada macam-macam jenis soalan dan setiap satu tu ada fungsi khas dia. Ingat ya, kualiti data yang kita dapat nanti bergantung 100% pada ketepatan alat atau jenis soalan yang kita pilih. Jom kita tengok alat yang pertama. Alat pertama kita ialah skala linear. Ini pilihan terbaik bila anda nak orang rate sesuatu. Contohnya tahap kepuasan, tahap persetujuan atau tahap kepentingan. Fungsi dia untuk tukarkan perasaan yang subjektif tu kepada nombor yang kita senang nak analisis. Contoh paling klasik, sejauh manakah anda berpuas hati dengan sesi ini pada skala 1 hingga 10? Mudah kan? Responden cuma perlu klik pada nombor yang wakilkan perasaan dia. Simple, tapi data yang kita dapat tu sangat jelas dan kuantitatif. Seterusnya, kita ada drop down. Yang ni sesuai digunakan bila anda ada senarai pilihan yang panjang, macam senarai negeri ke, fakulti ke, dan anda nak responden pilih satu sahaja. Ia sangat menjimatkan ruang dan buat borang soal selidik anda nampak lebih kemas dan profesional. Contohnya, untuk soalan macam ni, adakah anda suka subjek statistik? Dengan pilihan jawapan, tak pernah, kadang-kadang atau sentiasa. Responden hanya boleh pilih satu jawapan sahaja. Sangat jelas dan tak mengelirukan. Tapi, macam mana pula kalau jawapan yang kita nak tu tak ada dalam senarai pilihan? Kat sinilah short answer atau jawapan pendek masuk. Ia bagi ruang untuk responden type sendiri jawapan ringkas mereka. Sesuai sangat untuk maklumat macam nama, umur atau komen pendek. Contohnya, soalan terbuka seperti, adakah anda tahu tentang buku statistik saya? Ini membuka peluang untuk kita dapat jawapan yang kita langsung tak jangkakan. Tapi kena ingat, data dalam bentuk teks macam ni biasanya lebih mencabar sikit nak dianalisis berbanding nombor. Alat seterusnya, check boxes atau kotak tanda. Kata kunci untuk yang ni senang je, lebih daripada satu. Gunakan alat ni bila jawapan untuk soalan anda tu tak terhad kepada satu pilihan. Responden boleh tanda seberapa banyak pilihan yang berkaitan dengan dia. Contoh yang paling sempurna, nyatakan sebab-sebab yang mendorong anda menyertai kelas saya. Anda boleh tanda lebih daripada satu sebab. Mungkin ada yang join sebab minat, ada yang sebab kawan ajak, ada juga sebab nak tambah ilmu. Jadi, dengan kotak tanda, kita dapat gambaran yang lebih menyeluruh. Dan akhir sekali, alat yang paling efisien kalau kita ada banyak soalan penilaian, multiple choice grid. Gunakan ni bila anda nak tanya beberapa soalan berbeza, tapi guna skala jawapan yang sama. Senang cerita, ia gabungkan beberapa soalan skala linear jadi satu jadual yang kemas. Cuma tengok struktur dia. Setiap baris tu ialah benda yang kita nak nilai, penceramah, kandungan dan kelajuan penyampaian.
Lepas tu, setiap lajur pula ialah skala penilaian yang sama untuk semua, dari sangat tidak puas hati sehinggalah sangat puas hati. Responden boleh nilai 3 benda sekaligus, sangat efisien. Baiklah, bahan mentah kita dah kumpul. Sekarang, masa untuk masuk dapur dan mula memasak. Inilah fasa analisis data. Dekat sinilah kita akan mula sambungkan jambatan kita, ubah nombor-nombor mentah tu kepada sesuatu yang kita boleh faham. Untuk analisis, kita ada 2 alat utama. Fikirkan macam ni, Microsoft Excel ni ibarat tukang serba boleh. Ia hebat untuk bersihkan data, susun dan buat carta yang ringkas. Manakala SPSS pula, yang ini ibarat jurutera pakar. Ia direka khas untuk analisis statistik yang lebih mendalam dan kompleks. Excel ni macam pisau Swiss Army untuk data. Anda boleh buat macam-macam. Paling best, anda boleh guna pivot tables untuk ringkaskan beribu-ribu baris data tu dalam beberapa saat je. Nak tengok purata skor kepuasan ikut negeri? Sekelip mata je siap. Nak buat carta pie atau graf bar yang cantik untuk presentation? Pun boleh. SPSS pula, dia main liga lain. Dia bukan setakat jawab soalan apa yang berlaku, tapi dia boleh bantu kita faham kenapa ia berlaku. Contohnya, dengan SPSS, kita boleh buat ujian T untuk tengok sama ada markah ujian antara dua kumpulan tu betul-betul berbeza secara signifikan ataupun tak. Dia jawab soalan yang lebih dalam. Jadi, mari kita susun semula semua alatan dalam kotak alatan kita ni. Kita tengok sekali lagi macam mana setiap alat ni mainkan peranan penting dalam perjalanan kita daripada satu soalan hinggalah kepada satu jawapan. Inilah aliran kerja lengkap kita. Nampak tak? Kita mengumpul data guna Google Forms, lepas tu kita susun dan visualkan data tu guna MS Excel supaya jadi kemas dan mudah difahami. Akhir sekali, untuk dapatkan pemahaman yang paling mendalam, kita analisis dan tafsir data tu guna SPSS. 3 alat, 1 aliran kerja yang mantap. Jadi, jambatan daripada soalan kepada jawapan kini dah sedia untuk dibina. Anda pun dah ada set alatan yang lengkap untuk bertanya, untuk menyusun dan untuk menganalisis. Persoalannya sekarang bukan lagi bagaimana, tapi apa? Apakah soalan besar pertama yang anda nak cari jawapannya?